Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Merasilo Live edisi ke-35. Malam ini Selasa malam Rabu 28 bulan 7 2006. Okey. Saya rasa saya tak perlulah nak perkenalkan sangat lagi apa benda ni. Kita terus pergi pada senarai 191 perjalanan berteknologi daripada tahun 1989. Sudah apa giliran kali ini? Selamat datang Cik Man. Ada. Saya Lisal. Okey. Okey, tunjuk dekat Cik situ. Budi. Kat situ Okey. Terlalu yang belum lama saya Okey. Minggu lepas kita telah menyentuh tentang perkara 52 perjalanan ke 52 masa keempat belum selesai. Kali ini kita pergi pada perjalanan lebih santai. Tajuknya Al-Rashid naik kereta api ke Singapura. Okay. Apa cerita dia? Okay, ni gambar dalam kereta api Jadi masa ni bulan berapa ni? Masa ni tahun 2010, bulan berapa kita telah pergi ni lah. Tajuk yang sini. Tu sebab ini saya Budi campur Assalam Merasilo. Waalaikumsalam. artikel bahasa Inggeris dan Hai artikel Firdaus. dua bahasa main dia. Mungkin itu ini. Apa cerita dia? Terima kasih Firdaus kawan. Okay, ni gambar pada Kesanan. pagi Sabtu 13 November 2010. Saya, isteri dan anak kecil kami, Al-Rashid, bersedia untuk menaiki kereta api dari Kuala Lumpur ke Singapura. Bawa Mickey Mouse. Walhal kurang seminggu sebelum itu tak terfikir pun nak ke sana. Menariknya pada hari itu Al-Rashid cukup umur setahun sebulan. Itulah kali pertama dia akan menaiki kereta api. Itu kali kedua kan dia pergi. Siapa? Rashid. Ni kereta api. Oh, Tak. Singapura kali kedua. Masa dia baby. Singapura kali kedua. Singapura ni macam. Okey, anak-anak kecil kami ni, ini kali kedua masuk Singapura cerita ni. Sebelum tu dia masuk Singapura dalam umur 40 hari. Kita naik kereta masuk Singapura. Kali ni naik kereta api. Okey, jom terus. Turut sama adalah seorang sepupu saya bernama Hanif. Kalau salah ingatan, sepupu yang dibesarkan di Kuantan, Pahang ini cuma pernah ke Singapura sekali saja sebelum itu. Ini bermakna perjalanan ini adalah kali kedua seumur hidup. Oh, sama dengan Rashid lah. Dia pun tak sangka akan pergi. Malah inilah kali pertama dia akan menaiki kereta api di Malaysia. Masa ni abang penyakit kamera orang lah. So ada ni, ada apa? Tarikh dengan time ni. Kamera. Tak ingat sampai kamera abang tengah rosak ke apa. Dia pun tak sangka akan pergi. Kalau naik kereta api Britain tu pernah lah. Kerana seperti saya, dia pernah belajar bertahun di sana. Dan kereta api merupakan pengetahuan awam ke ramai untuk ke mana-mana. Ni Rashid dalam kereta api. Apa yang berlaku ialah Ahad malam ini sebelumnya, saya telah bertandang ke rumah ibu saudara di Ampang untuk menghantar sotong bakar yang dibeli di Pantai Morik pagi hari itu. Sabtu sehari sebelum itu, saya telah membawa ibu bapa berjalan-jalan di Putrajaya dan Sabaya sebelum bermalam di rumah keluarga isteri di Tanjung Sepat. Kami singgah di Morik di mana kami menikmati hidangan sotong bakar yang enak. Apabila ibu saudara mendapat tahu, dia pun memesan sedikit sotong untuk dibawa balik. Ni gambar lagi tapi ketika menghantar sotong itulah ibu saudara meluahkan masalahnya. Hendak ke Singapura menghadiri majlis perkahwinan seorang saudara yang pangkat 20 dengan saya. Ibu saudara ini tinggal sangat hendak ke sana sedangkan suaminya pula perlu berlepas ke Pulau Pinang kerana ada kerja. Anak-anaknya sibuk pelajaran. Ada yang akan mengambil perpustakaan lalu tidak dapat menemani
Suaminya mencadangkan agar dia mengambil kereta api kerana tak larat dan memandu sejak tahun selebut di Singapura. Pada awalnya, ada juga seorang lain yang bercadang nak ikut sama. Tapi semakin dekat tarikh perkahwinan, ternyata mereka mengubah fikiran. Mungkin kerana banyak urusan. Okay. Adapun saudara-saudara kami di Singapura begitu rajin datang ke Malaysia ke Brunei apabila ada majlis kahwin di kalangan keluarga selain Sambutan Hari Raya. Kami di sini pula yang jarang bertandang ke sana. Saya sendiri turut dijemput tetapi menolak akibat masa kepenatan akibat perjalanan ke Perak yang dibuat untuk menjadikan kaki ke Peti Bulan Besar. Itu yang ada cerita minggu lepas kan. Apa lagi pada hari Jumaat sama, saya, isteri dan anak kecil kami Rashid pergi ke Bukit Damansara untuk menempatkan diri satu majlis tali keluarga. Kemudian keesokannya mahu ibu dan bapa berjalan-jalan di Putrajaya, Sabaya, Morib dan Tanjung Sepat berjalan je kerja. Kebetulan saya juga belum pernah menaiki kereta api Singapura. Saya cuma pernah pergi hingga ke Johor Bahru saja. Walaupun saya ada buat projek buku kereta api masa tu, kan. Sepatutnya saya ada menaiki hingga kereta api ke Pulau Republik itu untuk projek buku. Namun setelah menjelajah hingga ke Tumpat, penghujung landasan Pantai Timur dan hingga ke Hat Yai, Thailand, penghujung utara rangkaian selenggaraan KTMB atau kereta api tanam lebar, perjalanan ke Singapura yang menentukan pengunjung selatan rangkaian dibatalkan atas sebab-sebab tertentu. Sepatutnya kan. Sebab sebelum tu saya ada buat projek buku kereta api yang mana saya berjalan kereta api dengan cameraman pergi ke, kalau kita tengok rangkaian di Malaysia tu kan, Semenanjung, kereta api berpecah sini ke Kelantan, sini ke utara, sini ke selatan kan. Jadi ke utara tu dulu sampai ke Hat Yai yang boleh masuk kereta api. Kalau ke sini sampai ke Tumpat, sini sampai Singapura. Tapi dulu kerana ada kekangan tertentu tak masuk naik kereta api sampai Singapura. Jadi ini baru nak buat. Lagipun beberapa sebelum itu saya sudah pergi melihat stesen hingga ke Johor Bahru. Okay, tu tak apa cerita kereta api kan. Okey, ni kenapa abang? Oh, ni mesti dah bergerak dah ni. Dalam gambar ni kan. Dah sampai Batam Melaka masa ni. So kita ceritalah. Memikirkan ibu saudara tidak ada teman. Sebab ibu saudara kata nak pergi tapi tak teman. Dia tambah faktor rasa tergantung akibat perjalanan untuk projek buku kereta api dibatalkan. Saya pun menawarkan untuk sama. Peluang ini juga boleh digunakan untuk bawa isteri dan anak sekali. Lagipun selepas membuat projek buku, saya berjanjilah nanti akan membawa mereka berjalan jauh menaiki kenderaan itu. Nah, sekarang ada sebab yang sesuai. Jadi tolak tepi kepenatan yang pergi ke Perak kan. Kita pergi ni gambar budak lah ni. Satu lagi sebab yang buat saya ingin ke Singapura adalah kerana ibu saudara saya sendiri mahu ke sana bersama orang saudara. Cuma bapa, kerana ibu bapa saya sendiri akan pergi. Cuma bapa akan memandu dia semua ke Johor Bahru dan di mana bapa orang saudara akan ikut sama, kan? Bapa akan memandu dia semua ke Johor dan di mana? Ayat ni pun tak betul. Bapa mau betul hari Sabtu dan bermalam rumah adik bongsu saya sebelum ke Singapura. Adik bongsu saya kat Johor, JB. Cadangnya dengan naik kereta api, okey. Dia orang nak naik pagi Ahad baru naik kereta api. Saya pula bercadang menaiki kereta api Jumaat malam Sabtu sampai awal pagi di Johor Bahru. Kemudian bersemu saudara mara di sana sebelum ikut sama ke Singapura. Itu cadangan asal macam tu kan. Sayangnya kereta api Jumaat malam Sabtu penuh. Saya cuma boleh mendapatkan tempat duduk untuk kereta api bertolak dari Kuala Lumpur pagi Sabtu. Kereta api Ahad malam Isnin dari Johor Bahru balik ke Kuala Lumpur juga penuh. Kalau tak, bolehlah kami sampai awal pagi dan terus masuk kerja. Nak tak nak, saya terpaksa menempah kereta api Isnin malam Selasa yang banyak kosong. Lalu isteri kenalah ambil cuti satu hari. Okey. Ini kereta api yang nak balik Okey, ni keadaan dalam stesen di Johor Bahru JB Central Semasa menempah tiket, baru saya mendapat tahu bahawa untuk pilihan terus ke Singapura, kami perlu menambah RM1 saja. Itulah antara asbabnya. Jadi sebenarnya kalau ikut rancangan asal, bukan nak terus ke Singapura. Ikut rancangan asal, kita nak naik kereta api Sanggaman Johor. Lepas tu pergi rumah saudara kat Johor, tidur satu malam ke apa. Lepas tu baru sambung ke Singapura. Tapi bila tengok tiket, tambah RM1 je terus sampai Singapura. Tu lah. Kan? Begitu juga jika kembali dari Singapura ke Kuala Lumpur berbanding naik dari Johor Bahru. Okey? Perjalanan kereta api dari Johor Bahru ke Singapura sahaja dan sebenarnya harus menelan lebih lagi belanja. Kan?
memikirkan ini, saya rasa lebih elok terus ke Popular Republic itu dan kembali sana. Sebab itulah selain tak nak membuang masa dan jimat belanja sekali. Ibu selalu saya mengikut saja. Walaupun dia ada kerja lain, kerana asalnya menganggap kami dapat kembali awal pagi Isnin, dia dapat mengaturkan sesuatu untuk mengubah jadualnya. Tetapi timbul masalah baru ketika beberapa hari lagi mau ke Singapura. Seorang anak ibu saudara yang baru letak tulang bahu seminggu 2 sebelum itu, dinasihatkan pembedahan secepat mungkin. Siapa? Tak ingat siapa. Rasanya mungkin ni lah. Anak dia perempuan tu. So, makcik saya ni, tiba-tiba anak-anak dia seorang ni letak tulang bahu seminggu sebelum tu, dinasihatkan membuat pembedahan secepat mungkin. Sebelum itu dia cuma mengharapkan tukang urut. Cerita saya ni kadang-kadang saya tak ingat macam-macam. Dia jadi gini, macam gini jadi gini kan. Dapat menyelesaikan masalahnya. Memang setakat itu beberapa urutan dapat dibuat dengan agak berkesan. Cuma belum pulih sepenuhnya menunggu masa. Rasanya inilah anak perempuan dia tu. Bukan Quraisyah. Yang Christina. Tetapi seorang kenalan bukan doktor pakar menasihatkan pembedahan dibuat kerana anak ini akan mengambil SPM tidak lama lagi. Takut tulang bahu yang retak akan tergelincir keluar lalu mencucuk kulit hingga tebus ketika mula jawapan soalan perpustakaan nanti. Dia takut. Nanti ambil periksa, tak ambil periksa, tergelincir dia punya belakang. Macam itulah kan. Okey, ni gambar ketika meninggalkan Johor Bahru. Ni dah masuk. Kena turun Woodland train station checkpoint. Kena turun pasal pasport. Okey, tak boleh cerita lah Keadaan yang saya ceritakan tadi membuat ibu saudara terpaksa menarik diri. Selain perlu menemankan anak untuk pembedahan, dia perlu berada di sisinya sentiasa dalam waktu dekat. Maklumlah anak perempuan. Kisah lah betul lah. Dah lah aku kena ragut. Kristina ke yang kena? Tak ingatlah. Tapi dah lah kena ragut sampai jatuh, retak tulang. Kena pudah pula dan nak ambil pemeriksaan penting. Tahun 2010 Tetapi bagaimana pula tiket sudah dibeli? Takkan nak ban begitu saja. Itulah teringat seorang sepupu yang sudah lama mengikut saya berjalan-jalan. Kan? Okey, ni dah gambar dekat atas Woodland. Lepas tu ni itulah sepupu saya Anip. Kan? Yang ditunjukkan pada awal cerita tadi. Dia tiada masalah mengambil cuti hari Isnin. Rupa-rupanya memang ditakdirkan untuk pergi. Lihat apa tulis di baju ini. Itulah faktor 6A213 bertajuk artikel ni. Apa dah? Cuba tengok ni. Baju yang kebetulan dia pakai, nombor kereta api 213. Lepas tu seat dia. Dekat group ni lah. Group apa tu? Seat dia. Alamak, gambar ni dah tak ni. Tapi seat dia 6A. Sebenarnya seat dia 6A. Tak ada besar lagi ke? Dah tak sharp dah. Seat dia 6A. Dia naik gerabak nombor 113. Seat dia nombor 6A. Bukannya plan kan? Tak plan pun. Padahal sepupu saya ni last minute join. Sebab makcik saya tak jadi pergi. Kita pun mana tahu coach tu 213. Mana tahu. Seat tu mungkinlah 6A. Tapi coach tu, nombor coach. Kan? Kemudian nombor gerabak jalan kuasa kereta api 213. Nombor gerabak jalan kuasa kereta api depan tu. Gambar kita sampai di Tanjung Pagar, Singapura. Ni Rashid kita makan. Perkara pertama, makan nasi berani dekat stesen Tanjung Pagar. Lepas tu kita pun keluar, pergi ziarah, makan Habib Noh. Makan Habib Noh dekat dengan Tanjung Pagar. Di kaki je. Lepas tu kita naik. Masa ni saya tengah demam tau. Okay. Jalan kaki 1 kilometer dah boleh sampai makan Habib Noh. Kan? Ni first time ni pergi makam ni. Malam sampai isyak kan, baru kami meninggalkan kawasan makam. Kita lepak. Yelah, kita sampai pukul apa Kita sampai pukul apa? Kita sampai petang ni, ada jam time ni. Kita sampai pukul 5 lebih petang. Kan, makan gedebuk-gedebak, lepas tu lepak dekat situ sampai isyak. Ni dekat makam pukul 6 petang. Lepas tu keluar. Tapi cepat isyak macam ni. Ni pukul 8 tak tahu lah macam mana.
Malam sampai Isyak baru meninggalkan kawasan makam yang ada masjid sekali. Nah, tak tahulah abang recall ni tepat ke tak, sebab ini jam ni pukul 8 ni. Tapi mungkin juga dia ada lain sikit timing. Dengan memiliki MRT, kami terus ke rumah orang kahwin di Yishun. 4 stesen saja dia bulan, tapi 14 stesen dia Tanjung Pagar. Biar dia tahu sepupu saya ni berumur 31 ke 33 tahun begitu, dalam keadaan mencari kena cari isteri ni. Berapa bulan lalu dia ada menyatakan mau ikut saya ke mana saja untuk perjalanan spiritual, dan saya ada mencadangkan akan ikut pergi ke Pulau Besar Melaka. Mencari siapa? Dia masa tu kan masih lagi dengan Tak. Dia dah ni. Kan kita tengah ni tidur rumah dia masa malam tu. Dekat apartment dia. Apartment mana ada masa tu si dia? Apa dia cari sini? Apa tak tahu. Mencari ni lah, calling. Oh, mencari. Okey, ingat mencari isteri. Okey. Lupa. Tetapi muncul hal lain menghalang perjalanan. Siapa sangka dapatkan makan habis. No, okey. Jadi malam tu juga kita pergi ni ada malaikat belah malam. Lepas tu kita terus, okey, habis yang ni. Kita terus kedua. Tutup. Majlis perkahwinan di 2 tempat dan dejavu lama di Masjid Yishun. Okey. Tajuk surya Pagi Ahad 14 November 2010. Setelah puas berehat di rumah seorang bapa saudara yang sedang menunaikan haji, kami pun dibawa kembali ke rumah pengantin. Masa ni kita tumpang tidur rumah satu pakcik, yang pakcik tu sini kita keluar pergi haji. Kan? Ni tempat orang kahwin lah. Banyak kena kahwin. Okey, ni tengok Rashid ni. Macam mana ni Rashid ni? Oh, gambar ni dah macam ni. Rashid dengan Rashid, Uncle Rashid. Ni Uncle Rashid. Ni Rashid. Masa kecil. Okay. Lepas tu, ni gambar. Ni gambar sekitar macam kahwinan lah. Kat belakang orang apa kita panggil orang gotong royong ni apa? Rewang. Orang rewang kan. Okey. Ini tengok Rashid sini. Ini saudara saya yang belah mak Belah mak punya mak, yang ni belah Jawa. Belah Jawa yang keluarga yang kita ada beberapa pecahan keluarga. Ni keluarga di Singapura kan. Okey, lepas tu naik bas. Kita pergi rumah pengantin lelaki. Kan? Rumah pengantin perempuan. Ini daripada pengantin lelaki pergi ke rumah pengantin perempuan dekat selatan Bandaraya. Masa tu hujan gini, kedebuk-kedebak. Lepas tu sampai. Okey, ni kat belah mana ni? Oh, si Hana ni pergi sekali nampak Rizal tu? Datang. Tapi dia datang kemudian lah. Dia bukan datang kita. Dia datang daripada JB lah. Dia dah JB lah dengan abang. Lepas tu pergi kat masjid ni. Peliknya saya dejavu lama. Ni dejavu lama kat masjid ni. Kat Yishun Dari terlihat kawasan luar masjid yang ke dalam dan tempat mengambil wuduk. Oh, kat Yishun ni. Saya dejavu lama. Ini membuat saya teringin melihat puncak di belakang. Hanif pun ikut menemani. Ni dekat puncak belakang. Di sini pun dejavu. Tak tahu apa makna semua ni. Lepas tu ni dengan ni arwah mak saya. Ni adik dia. Kan. Lepas tu ni kumpul-kumpul ni. Kan, sedang mara biasalah ni. Kita sedang mara ni pun dah arwah pakcik isi seorang ni. Kan. Dan dengan kuasa Allah, beberapa orang saudara termasuk ibu bapa saya pun muncul di masjid. Tepatlah saya dan Hanif meluangkan masa di atas bukit. Dengan kuasa Allah juga kami sempat dengan mereka menaikkan masjid sebab saya turun bukit. Begitulah aturan kadang-kadang. Okey. Lepas tu ni. Kita terus. Ini kalau cepat selesai, kita boleh sambung dengan yang lain lah. Oh, okey. Ini bawah tajuk ni. Ada berapa sub dalam dia. Dejavu panjang di kampung Wak Asad, Masjid Sembawang dan Masjid Alawi. Okey. Isnin 15 bulan November 2010. Hari ketiga kami berada di Singapura. Dengan selesainya majlis perkahwinan, baru boleh jalan ikut suka. Ni Rashid dengan ni Uncle Man pakcik saya, sepupu mak saya. Masa tu umur dah 60 tahun. Kini menetap di Kulai.
Uh, Betul pula. Yang saya malam tu kat rumah adik dia yang kita panggil Uncle Nasir. Uncle Nasir adalah bapa kepada pengantin lelaki. Saya, isteri dan Rashid telah bermalam beli anaknya. Tadi dapur rumah kelihatan sebuah pasubri bernombor 165. Ini mengingatkan pada satu kumpulan yang suka menggunakan nombor tersebut sebagai logo. Katanya 1 untuk rukun ihsan, 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Itu adalah kumpulan dulu kan, satu kumpulan. Dari luar rumah boleh kelihatan masjid di mana saya mengalami dejavu lama petang Sabtu. Lepas tu setelah selesai mengemas rumah dan sebagainya, Uncle Nasir menghantar kami ke stesen MRT terdekat. Tapi sebelum itu membawa kami bersisiar di kawasan sekitar. Baru kali ini saya dapat melihat lebih dekat rumah-rumah banglo yang ada di Singapura. Sebelum itu saya tak pernah nampak rumah banglo kan. Saya nampak rumah ni, rumah bangsa kan. Seperti umum tahu, rumah di Singapura rata-rata berbentuk bangsa puri tinggi. Akibat kekurangan tanah dan penduduk yang padat. Namun ada sedikit kawasan rumah sebiji. Keadaannya sering tak tumpah seperti di kawasan mewah juga sepadan mewah di Petaling Jaya. Lepas kita pergi ni Kampung Wak Hassan. Sampai Kampung Wak Hassan ni saya dejavu lama lagi melihat kawasan keliling ni dekat dengan Selat Tebrau. Lepas tu masuk hutan ni pun dejavu lagi. Sampai ke masjid ni pun dejavu lagi. Ni masjid mana? Masjid Kampung Wak Hassan. Faham yang dejavu sebab saya selalu cerita kadang-kadang dejavu ni artinya bila kita sampai suatu tempat, aku pernah nampak lah tempat ni, tapi first time sampai kat mana nampak. Kadang-kadang dalam mimpi, kadang-kadang kita orang kata kalau dejavu tu mungkin roh kita dah sampai dulu. Yalah. Kadang-kadang kita daydreaming kan, daydream macam lepak kadang-kadang minum sama-sama. Kepala kita kan kadang keluar macam cerita dalam kepala. Kadang-kadang macam main-mainan kan. Tapi benda tu pada saya selalu terjadi. Nampak? Kadang simple je benda tu kan. Macam pada nampak orang ke. Di belakang masjid, beberapa orang ahli masjid sedang membuat persiapan untuk hari korban. Ni kambing untuk hari korban. Ni ada juga macam kawasan-kawasan macam ni kat sini Kampung Wak Hassan tu. Uncle Nasir membuka satu tempat lagi berdekatan. Di sini ada pokok botol katanya. Pokok botol. Lepas tu ada kelab botol tree. Kan? Ni kat mana ni? Uncle Nasir mengangkat kami di stesen MRT Yishun. Dari situ kami buat perjalanan keliling separuh pulau. Ni kita turun ke Harbourfront lepas dah naik MRT. Tengok sedap pergi agak jauh ke barat. Sebab telajak ni. Kan? Rupanya suruh makan tengah hari dulu. Kan? Lepas tu baru patah balik, kita pergi ke Teluk Belanga. Teluk Belanga ni ada Masjid Temenggung Masjid Temenggung. Ini memang Masjid Temenggung ni sebelah ni ada makam, adalah kerabat Sultan Johor sekarang masa daripada dia orang keturunan Temenggung kan. Lepas tu bukit belakang tu ada makam Radin Mas. Kan? Lepas tu ni kita naik apa? Taksi. Kita naik taksi sampai atas bukit. Kan? Pergi kat Fort Canning Hill. Ya. Lepas tu tak ada Grab. Taksi Yalah. 2010. Fort Canning tempat lain. Kita tak pergi kat atas tu. Ni Fort Canning. Lepas tu dekat sini ada, dia kata, tapak arkeologi tinggalan Singapura daripada ni. Makam dipanggil Keramat Iskandar Shah. Sultan Iskandar Shah. Lepas tu atas ni Bukit Larangan Dia ada apa nama ni? Tempat air kan. Lepas tu nak ambil bas. Jalan-jalan ni kat Bugis Junction. Ini kat area masjid apa nama ni? Lupa nama masjid ni. Kampung Gelam. Kan? Dalam masjid Kampung Gelam. Masjid Sultan. Lepas tu ada MRT terdekat, nama dia Bugis. Nama MRT ni Bugis kan? Kalau sampai je Bugis. Nama Bugis. Banyak orang Bugis kot. Lepas tu tadi ada beritahu kami kesukaan masa. Sebenarnya kami harus kembali ke Malaysia dan kereta api malam jam 10.30. Dan untuk itu kami harus sampai ke stesen Tanjung Pagar paling lambat pun jam 10. Tapi kena balik dulu rumah kena kat Yishun, ambil barang, makan kan, gedebak-gedebak, lalas.
Kan? Tapi kita sempat lagi berjalan, kita pergi ni dekat Masjid Alawi. Kan? Ada pameran-pameran dia. Lepas tu, ni bergambar sebelum bergerak lah. Lepas tu dia hantar kita kat stesen. Asyik dah tidur. Lepas tu naik kereta api. Okay, kita ni tempat tidur. Tu ambil tempat tidur. Set. Okay. So, habis. Cerita Singapura ni habis. Habis cerita Singapura. Boleh terus. Oh, ni katil atas saya. Okay. Jadi seterusnya kita boleh pergi ni. Dari Lubuk Pusing, Selangor terus Lubuk Pusing ke Hilir Perak. Okay, ni apa cerita? Perak lagi. Perak lagi. Singapura Peraknya Sampai-sampai tu kalau ada orang nak tanya apa-apa, Apa-apa. boleh je. Okay. Nak tanya nak apa, type kat bawah komen tu. Pusing Negeri Sembilan mencari Ulu Muar. Kenapa keluar ini pula? Kata tadi Perak. Oh, ni. Saya tercepat patut yang ini. Yang ini. Itu yang seterusnya sebenarnya. Okay. Dari Lubuk Pusing Selangor terus Lubuk Pusing ke Hilir Perak. Okay. Jadi situ pada cerita lah. Dia ada beberapa cerita kat sini. Misteri Lubuk Pusing dan Keramat Syekh Syed Ahmad Marzuki. Okay, ni tarikh tak letak Ui, 20. kenapa 2009 Oh, lemak. Salah ni. Salah lingga. Tak apa ni. Sampai tempoh masa ni. Oh, ternyata saya dah susun salah waktu lah. Tapi tak apalah. Pregnant. Tengok sampai Itulah. Ya Allah, ya Tuanku. Saya tak tahu macam mana saya ada susun salah waktu ni. Back to the Future. Jadi ini sebenarnya adalah perjalanan yang berlaku 2009. Sebab tu. Tapi tak apalah, saya follow je lah. Sebab saya dah list dia macam tu kan. Kenapa pusing kita dah pergi dari tu. Apa sebenarnya salah listing ni? Ini 2009. Tapi kenapa benda ni asyik pak. Abang buat dia punya kumpulan ni pada 2010. Okay, tak apalah. Sebenarnya Populasi ke? Sebenarnya perjalanan yang kat sini dia dah patah balik ke belakang pula 2009. Tapi saya buat kompilasi tu pada 2010. Jadi saya dah confused. Patutnya saya letak ke belakang balik Tapi tak apalah. Kita ikut je lah. Kita ikut je lah. Saya kena ikut susunan dalam tu sampai selesai. Kemudian baru saya lepas ni baru betulkan balik lah dia punya giliran kan. Tapi dia dah pergi dah tu. Okay. Ahmad Marzuki. Kebating pada besar. Dah pergi dah? Kejap. Okey, nanti saya sebab apa saya kena lalu saya nak ingat balik kenapa perjalanan macam tu Okey. Adapun asbab perjalanan kali ini adalah untuk menghadiri majlis perkahwinan saudara belah isteri di Bagan Datuk. Lalu peluang ini digunakan untuk pergi satu tempat lain yang juga saya belum pernah sampai seumur hidup. Cerita tentangnya pun baru saya ketahui tidak sampai sebelum itu. Sampai di Sungai Besar Selangor, saya berjalan masuk ke kanan. Ini first time lah pergi ni kan, si Marzuki. Kita dah pergi Sungai Besar. Masa apa kat sebab kahwin? Tak tahu. Lalu sawah padi, lepas tu kita pergi masuk. Sampai kat masjid ni. First time pergi ni. Lubuk Pusing. Ini saya ringkaskan. Saya mendapat tahu tentang kewujudan masjid ini dari Ustaz Alim, pembantu kanan almarhum Ustaz Wan Sagir, iaitu pengasas pusat kajian Hazanah Pataniah yang banyak menerbitkan artikel-artikel bermutu tentang ulama-ulama terkemuka Nusantara di Daerah Akbar. Pada satu hari, tiba-tiba dia menelefon dan beritahu bahawa dia sudah sampai ke makam Datuk Sempedang. Orang yang dikatakan mengetahui beberapa keluarga berhijrah dari Pasai di Aceh hingga ke Jempol di Negeri Sembilan melalui Sungai Muar. Kata orang sebelum wujudnya Kesultanan Melaka. Sebelum itu beliau ada menelefon menjadikan jika saya tahu tentang sesiapa ulama Aceh dahulu kala yang pernah bermastatin di Negeri Sembilan. Saya teringat cerita tentang Datuk Sempedang lah betul tentangnya. Okey.
Lepas tu, setelah bercerita tentang lawatannya ke makam Datuk Sumedang, Ustaz Alim korang mahu tahu saya tentang kemunculan makam 2 orang pahlawan Negeri Sembilan di Semenanti. Saya kurang berminat tentang itu, tapi sebab saja dia menyebut tentang Masjid Lubuk Pusing di Sabak Benam dan cerita sebenarnya terasa wajib menzirahi. Ceritanya begini. Dahulu kala di kawasan ini terdapat sebuah sungai besar yang sering dilalui kapal-kapal besar. Katanya sebahagian dari Sungai Benam. Tetapi di sekitar itu terdapat sebuah lubuk. Ni ada abang lah cerita. So cerita dia, dulu dekat kawasan tu sungai. Sekarang daratan sungai, lepas tu ada lubuk. Lubuk tu air berpusing-pusing. Maka itu dia panggil lubuk pusing. Tapi cerita dah jadi macam cerita Bermuda Triangle. Bermuda Triangle orang pernah cerita misteri Bermuda Triangle kat Amerika sana. Kata lubuk ni sering menelan kapal-kapal dan mengobatkan banyak nyawa. Maka orang menjadi takut lalu mengharapkan jika ada siapa dapat menolong menyelesaikan perkara. Ini adalah bangunan kayu lama sebelah masjid. Untuk pengetahuan, Ni dulu kan? Ia pernah dijadikan tempat orang bersuluk. Ni tempat bersuluk Ni gambar dulu. Itu dia makam. Maka tersebutlah keterangan seorang ulama dari Perak bernama Syed Ahmad Marzuki. Dipanggil juga sebagai Syekh Marzuki ke Lubuk Pusing. Ketika itu kalau tak salah saya, Seluruh Benam masih terletak di dalam jajahan Taluk Perak. Okey, masa zaman ni Benam bawah Perak. Orang-orang Lubuk Pusing pun mengadakan masalah mereka kepada Syekh Marzuki. Syekh bermunajat lalu mendapat ilham daripada Allah. Okey, ni dalam masjid. Dalam masjid. Nampak? Ni dekat makam. Syekh Marzuki apa? Tarikat apa dia? Dia tarikat apa dah lupa. Nasyabandiyah Nasyabandiyah. Lepas tu ni belah-belah luar Okey, ni tempat suluk. Lepas tu okey, ini laluan. Laluan ni tahu ni, dulu ni semua sungai ni. Lepas tu ni, ni ada kolam-kolam sisa Kalau pergi ke kolam ni, air dia masih berbuih lagi, tapi bukan panas. Nak tunjuk video tak? Ada tunjuk video ni ada kolam lagi. Ini tinggalan daripada Lubuk Pusing tadi. Okey, sambung cerita. Setelah bermunajat kepada Allah, Syekh Marzuki pun diberikan satu ilham. Ini cerita dia. Beliau memberitahu kepada penduduk sekitar apakah mereka mahu jika lubuk yang pusing-pusing itu dihilangkan. Katanya jika mahu, insya-Allah dan kuasa Tuhan sungai besar di sekitar boleh menjadi daratan. Memikirkan bahaya besar lubuk yang sudah menelan banyak kapal dan nyawa itu, mereka pun bersetuju. Kata Ustaz Alim, orang yang tahu kapal tertelan lubuk pusing ada yang kemudian ditemui rosak. Tetapi keluar balik di Selat Melaka sekitar 20 km ke 30 km dari situ. Kalau 20 km tu maksudnya? Maksudnya Lubuk Pusing ni, kawasan dia, sungai dia dulu, ke dalam lagi tau. Maksudnya daripada Selat Melaka tu dah 35 km ke apa macam tu kan. Jadi, dia kata, perahu yang tertelan ada dijumpai keluar kat sana. Seolah-olah macam ada gua bawah tanah dia keluar belah sana. Kan? Okay. Syekh Marzuki pun mengajak penduduk ni kawasan-kawasan ni tu sama-sama bersolat hajat. Dengan kuasa Allah kesukaannya kawasan membaik itu terus mula menjadi berdaratan. Ini cerita je lah. Yang tinggal cuma beberapa kolam kecil. Ni lah kolam-kolam yang tinggal. Okey, tak. Kita ke depan terus. Kasih selesai ni cerita. Mana tadi dah ini. Okay. Lepas tu okey. Kepenting daripada sepasang bersama isteri yang tenggelam dalam selut dah. Ini 2009 punya. Ini Rashid tak ada ni masa ni. Yang dulu kita dapat pergi masa dengan Rashid. So kita pernah pergi semuanya masa tu. 2009 pun dah lupa. Oh, ini adalah gambar Sungai Perak di kawasan JT Bagan Datuk. Ini kat area Bagan Datuk. Kan? Lepas tu gambar dekat peting buah pasar. Ni nampak peting itu kita tunjukkan. Ni tanda. Adapun ini adalah lawatan saya ketiga ke tempat ini dan pertama kali bersama isteri. First time saya sampai ni. Ini juga kali pertama isteri saya sampai ke sini walaupun dahulu dia pernah Yalah, pertama bersama isteri dan pertama first time saya sini pergi kan.
Walaupun isteri saya sekolah semesti dekat je kat situ. Ya, tak Lawatan pertama saya ke Peti Berbahasa dibuat awal tahun 2007. Kalau tak salah ingatan, selepas pertama kali menziarahi makam Laksamana Tok Jambu di Sungai Durian. Ketika itu saya cuma berjalan kaki menaiki barat atau isyad menumpang kendaraan orang. Lalu saya dibawa ke Peti Berbahasa dengan menaiki motosikal oleh dua pemuda. Okey, tak apa, itu dah lepas. Lawatan kedua dalam bulan Mei 2009 bersama sepupu. Itu dengan Nizam tu, Abang Nizam. Okey, so melihat Peti Berbahasa terselah timbul harapan, timbul rasa untuk berjalan kaki. Tapi bagaimana ya? Sedangkan jalan ke sana semuanya dipersulit lumpur. Sedangkan kalau orang ke sana pun, kalau Vanila sebab tempatnya dekat dengan keras, selalunya melalui jalan air, lalu naik bot. Okay, mungkin kita fikir macam mana nak cari jalan ni. Bagaimana dengan Nizam? Saya pun mula, tak, yang ni abang pergi saya tinggal ni. Isteri saya tengah mengandung ni pasal ni. Tunggu dekat jeti, lepas tu abang pergi ujung. Pergi ujung, macam kena panggil macam nak pergi. Okey. Itu adalah beting satu sudut menghampiri kelompok. Fikir saya sebaik saja berjaya menaiki ujung beting dari kawasan Pulau Bakau, saya boleh berjalan kaki dengan selamat dan lancar terus ke bahagian terpacak bendera. Ini ada kawasan berkata Pulau Bakau. Saya cuba merintangi lumpur tersebut di ujung kanan keluar gambar ini ke sini, belah sini lah. Selut kan. Tetapi setelah mencuba berkali, tak dapat meneruskan. Manakah tidak, saya mula tenggelam sehingga ke parah pinggang. Hampir saja tersangkut terlekat terus di situ. Takut juga kalau terus tenggelam ke dalam. Dalam gambar ini kelihatan bekas laluan dan cuba seterusnya. Saya berjalan mengentas ni dah cuba sehingga tinggal lagi 50 meter lagi nak ke depan ni. Apabila mula tenggelam ke paras pinggang. Saya cuba beberapa laluan tenggelam ke paras pinggang lah. Salah, sihat. Cuma penat sikit. Terfikir saya, apakah saya sudah hilang keberanian untuk mencuba? Mungkin juga sebab itu teringat pada isteri yang sedang sarat mengandung anak sulung, menunggu seorang diri di jeti. Jadi saya terpaksa mengalah lah. Ni dalam peta kat mana Peti Berbahasa. Dekat abang ni. So kita terus. Dekat abang tak boleh ni lah, semacam lah. Lepas tu kita pergi ke makam Raja Ahmad. Saya yang ni abang boleh cepatlah cerita sebab nak pergi lepas je. Oh. Ya Allah. Kenapa cerita bercampur aduk Sebab ini macam kita dah buat benda ni Tak. Pelik juga. Sebab apa ini, selepas Peti Berbahasa saya telah mengambil jalan jauh untuk mengelilingi semenanjung di Bagan Datuk. Okey. Ini silap tarikh ni. Tengah hari 19 Julai 2008. Itulah. Patutnya 2009 ni. Okey. Tengok keadaan dulu kan, uzur kan. Okey. Saya rasa saya kena betulkan ni dululah. Itulah saya dah kadang-kadang kepala otak ni. Dah nak tanya apa-apa ke Kak Atuk? Atuk. 2009 ni. Salah. Update. Itulah takkan dia tiba pergi patah balik 28 kan. So tak apa, dipendekkan cerita tunjuklah ni. Ahad 19 Julai 2009. Kita pergi ke makam Raja Ahmad Ni siapa nak cerita kan siapa Raja Ahmad ni. Baru nak buat dia punya papatan dia Raja Ahmad ni adalah moyang kepada Sultan-Sultan Perak sejak abad ke pertengahan abad ke 19. So ini saya tunjuk je lah makam sana. Ni dia punya sebenarnya makam ni makam tanda. Bagi dia dikatakan hilang gaib. Ni kat luar dia ada ni. Yang jatuh sungai apa tu? Sungai Terus. Okey. Jatuh sungai lah kata Sungai Terus. Okey. Ini kita berlompat. Makam Kelbido, Mahmud Idris Batang. Ni dia kesinambungan Siapa tanya dia? Dia Kelbido. Dari makam Raja Ahmad, kami kembali ke Teluk Intan, masuk ke Kampung Bahagia. Ni makam Kelbido. Saya tak bercerita sangat lah siapa Kampung Kelbido ni. Saya nak bagi lepas cerita ni. Kampung Kelbido. Lepas tu ni, ni adalah sana.
Istana Raja Muda, dia dah tinggal Istana Raja Muda di Teluk Intan. Lepas tu ni makam Sultan ke-22. Ni Pokok Bersemak masa tu. Kan? Oh, Masa ni lah kita baru tahu ni. oh, okey. Uzai. Okey. Uzai ni. Tak. Rasanya masa lain. Pinjam parang tu. Tak ni tak pinjam parang. Saya jumpa mula parang yang ada dalam kereta. Parang yang dalam kereta. Maksudnya bukan, tak kenal lagi sebelah. Lepas tu okey ni. Ini di Teluk Intan lah. Ini di apa nama ni? Sarabit. Okey, tak. Ini saya nak betulkan sikit dia punya ni. Ada apa-apa pertanyaan sementara tu? Tak ada. Saya pun tekak ni tak best lah. Macam lah. Dan untuk sebenarnya bila abang cakap-cakap ni abang macam penat lah. Tak tahu pasal penat sangat ni. Okey, tak apa. Betulkan sikit. Sama lagi satu. Makam Condong. Okey, update. Lepas tu terus Keramat Sungai Durian. Masa ni, kalau kata yang tu, boleh pergi. Dari Masjid Lama Batak Rabit, saya dari sini bergegas ke Sungai Durian, nama tempatnya. Kena seberang Sungai Perak, lepas tu kita pergi belakang ni, mencari sebuah makam lama yang agak terpencil. Tapi, on the way ada makam-makam ni kan. Tapi ini bukan yang ini yang kita cari. Tapi kemudian rasanya makam ni Laksana Husin. Maksudnya abang tak tahu siapa. Abang tak minat nak cari. Ni Itu Laksana Sulaiman. Laksana Sulaiman. Kat Ipoh. Lepas tu, yang ni kita cari bawah pokok ni. Masa tu abang dah mark dah. Bawah pokok ni. Bawah ada dua ni. Lepas tu jumpa kat bawah ni ada makam. Kita masuk hutan, masuk duri apa semua. Ni masa ni isteri saya tengah mengandung ni. Lepas tu ni masjid Sungai Durian. Ni nampak Sungai Perak daripada tepi masjid. Lepas tu pergi Kota Setia. Apa yang kita tahu ke depan ni dari Kota Setia. Banyak saya nak cerita kalau kat sini. Lepas tu ini pula dekat tepian Sungai Benam di hutan Lintang. Lepas tu terus mencari makam lama di Kampung Kota. Kampung Kota dekat Benam. Kita tinggal kat Benam. Lepas tu ni Raja. Yes, Raja Hitam. Ni jeti. Lepas tu kampung seberang daripada jeti ni, daripada bandar Pekan Sabak Benam ni, sebenarnya ada kampung-kampung kota. Kita naik apa? Naik kereta lah masuk kan? Yelah, dia ada. So kita pergi ni sebenarnya dekat kawasan ni adalah makam-makam kerabat diraja keturunan Sultan Selangor tau. Dia ada nama kerabat Raja Yusof, Raja Hitam. Lepas tu okey lah, ni ada cerita pasal Sabak Benam, sikit sejarah. Saya memang nak ulang lah, ni boleh baca lah kan. Ni ada tanya. Siapa dia Raja Hitam semua? Ada hak ada tanya ni bang. Apa dia? Tok, macam mana boleh tahu ada makam-makam dalam semak-semak tu? Maksud saya Tok tanya ke orang-orang tu pun ada mimpi ke? Tak. Kalau pergi kat kampung kadang memang orang tahu. Cuma orang tak boleh tahu. Tak. Kadang-kadang setengah tempat ni memang orang tahu. Orang kampung saya tahu. Cuma orang tahu ada kubur lama kat situ. Cuma tak tahu siapa. Tapi kadang-kadang orang cerita ada kubur lama kat situ. Macam tu je kita cari sendiri. Kan? Dia tunjuk. Dia cuma tunjuk jauh. Tapi kadang-kadang contohnya ada yang contoh saya cari makam, saya baca buku. Macam ada satu cerita ni di Kelantan. Makam Long Sulaiman ke apa namanya. So Sultan Kelantan yang ada sekarang ni, first ada atas je nama Long Sulaiman. Saya tengok dalam buku gini-gini, saya pun cari kampung. Pergi bawa kereta semua. Kita pergi ni raja-raja apa? Makam-makam di Sultan. Tapi bila sampai, okey, ini dah sampai kampung dia. Kat mana makam? Kan? Nak tanya orang kadang-kadang segan kan? Segan sebenarnya nak tanya orang cari makam ni. Kita pun
Aku Jangan tanya pelik. orang, kadang kalau okey-okey lah, kadang-kadang orang pada pelik tau. Pasal aku cari kubur kan. Jadi, saya tak tahu macam mana. Saya doa, ya Allah, tak tunjuk kat mana. Sekali macam ribut, belakang surau, pergi cari, jumpa makam. Kadang-kadang macam tu. Kan? Contohlah kan. Ni Ini pengalaman sebenar. pengalaman orang yang dah biasa lah. Tapi boleh je kalau anda kadang berada dalam perjalanan diilhamkan macam-macam. Macam petunjuk petanda. Kali ni pusing Negeri Sembilan mencari ulumah. Ya Allah. Macam mana abang buat aturan lah? Tengok bulan berapa? Oh, 2010. Tak. 2010 tu dah. 2010 ni adalah buat dia punya ni link tau. Apa kumpul. Perjalanan sebenarnya berlaku Julai 2009. Tak apalah abang stick dengan ni lah. Betul lah. Follow je. Kenapa terfikir macam tu? Kadang-kadang macam tu lah. Saya pun tak sedar rupanya. Okey. Okey, tak Jalan ada hak hujung penerangan minggu tu. 9 dari Kajang ke Tanjung Ipoh. Okey. 25 Julai 2009. Setelah bermalam di Kajang, saya dan isteri langkah masuk ke Negeri Sembilan melalui jalan lama. Lalu di Seremban, singgah di Ampangan, melawat makam seorang wali terkenal, Syekh Muhammad Said Denggi. Buat tarikat Ahmadiyah. Lepas tu kita ngala ke, masa ni ambil jalanan Bukit Putus, mengalah ke Kuala Pilah, tampak menggelitik dan sebagainya. Menggelitik. Lepas tu sampai Teraci, Kampung Tanjung Petai. Oh, isteri sempat terasa ingin membeli petai, rupanya dekat dengan Tanjung Petai. Tempat Itu ni. banyak petai. Okey, lepas tu kita jalan-jalan kita tengok kan. Okey, ni tu Tanjung Ipoh, ni kita cepat lah. Lepas tu kita cari makam tuan tulis masa ni. Dua wali tu okey. Ini kalau dapat habiskan ni kira cukup lah. Kita sambung tiga ni je. Okey. Ya Allah. Okey. Macam recap je. Ini kita recap. Ini lepas tu nampak lembu lah. Okey, ni jalan Talang, Langkat, Purun, Sedang. Ni di Masjid Tuan Tulis. Tu siapa tu? Baby Rashid? Ke Ini apa? berapa bulan? Tak tahu gambar ni. Takkan Rashid. Rashid pun lari macam ni. Apa yang bawa tu? Telekong. Telekong ke Buat apa? telekong katnya. Ni pukul bulat lagi dapat ni. Saya pun tak ingat. Anak belum lahir lagi dalam perut lagi ni. Lepas tu kita pun pergi ke makam ni. Kan, ada cerita-cerita dia tapi Masa ni boleh kita pelawak-pelawak masa lagi boleh masa ni boleh masuk dalam lagi. boleh Tengok ni. pegang busut. Busut dia tau. Busut dalam makam ni. Akan tuan tulis sekarang Kan? berpagar dah. Sekarang berpagar kawasan ni. Rezeki kan kita bagi dulu awal kan. Terus apa kita tekak semacam lah. Lepas tu kita kena nak cek Ulu Sungai Muar. Sebab memang kawasan Ulu Muar. Siapa tuan tulis Perjalanan bolehlah diteruskan tengok untuk kat masuki kawasan kampung lebih dalam. Ni dah masuk ke dalam. Tapi klasik tau masuk kampung. Ya, masuk kampung kita Dia suka macam kan. kita daripada dalam Lepas tahun tu 60-an. sampai ke mana dah? Sampai ke dalam hujung masjid ni. Sampai habis jalan. Dari Kampung Talang masih 4 km lagi tempat tujuan kami. Iaitu Talang Dam atau Empangan Dalang. Tapi sebelum tutup lah. Sampai kat pintu Empangan. Betul kan ada Baru tahu memang betul confirm tu Ulu Muar. So kita masuk dari tepi ni. Ni Sungai Muar ni sebenarnya. Kecil kat belah sini. Lepas tu tengok meter kereta dah sedikit satu dah. Kan. Kita sambung ni. Kisah Malin Teman. Yang ini pun saya lalu je lah. Semuanya boleh baca lah. Saya cuma nak tunjuk kan. Saya hari ni nampaknya saya tak lagat. Kita pergi dam tu Mungkin ni kita cari jalan nak masuk dam ke belakang. Kan. Naik atas bukit gedebak. Tengok ni perut. Macam mana tadi boleh buat baby? Dengan kasut macam itu bayangkan masuk hutan. Ya Allah, punya gigi. Tapi kan ni gambar kat sini. Dam ni, dia apa nama dam ni? Bang? Dia apa nama dam dia? Talang
talang rasanya. Bawah Okey. tu banyak orang budak-budak tangkap ikan ni. Lepas tu sebenarnya ada cerita pasal Malam Deman kat situ tapi tak payah ni lah. Lepas tu Negeri Sembilan ke Pulau Besar. Tapi memang aura dia semacam lah kawasan tu. Lepas tu yang Pangan Talang lah. Mengatakan Pergi ke Seri Menanti lepas itu. Okey, ni masjid Diraja Tunku Munawir. Seri Menanti ni kita tahulah pada Diraja ni. Lepas tu kita lalu Johor. Ni ada masjid-masjid lama kita singgah. Lalu Tampin. Lepas tu masuk Melaka. Singgah tu masjid. Lepas tu kita nak pergi mana? Macam mana tu? Sebenarnya kita nak pergi Pulau Besar. Tapi dalam gambar tak tunjuk Tunggu ke sini. Alamak. Tak ni. Dia masih last screen kat sini. Itu daripada kita pergi dam tu? Lepas pergi dam. Pulau Besar dan nombor 535 sebab untuk gerak antara Aceh. Apa tulis macam tu pun saya tak ingat. Lepas tu. Okey, ni dekat masjid. Oh, kita bermalam di Masjid Kampung Gulu. Saya ni serius. Itikaf. Bulan Julai. Sampai pergi Melaka, pergilah Masjid Kampung Ulu. Julai, Mei, Masjid Jun, lama. Julai, Ogos, September, Oktober. 7 bulan lah. 6 bulan. Saya mengandung. Sebab Rashid lahir Oktober kan. Maksudnya sebelum kita pergi Aceh lah ni? Ni sebelum. Lepas tu kita dah pergi Aceh Ke lepas? Oh. Lepas. Ya. Tapi sebab kita dah ni kita patah balik Kita belakang. pergi bulan Jun kan? Lepas pergi Aceh ni kita jalan ni. Ni tengok ada pelaksanaan Aceh Travel lah dekat sini. Okey, tak apa. Okey. Lepas tu apa nama ni, makam Han Kasmi. Ni ada siapa tanya bang? Apa dia? Ada kata tu nak tanya jebat tu bau-bauan ke? Bau-bauan? Jebat. Hang jebat tu lelaki ke perempuan? Maaf luar tajuk. Kalau Tengok pasal sejarah sampai makam jebat dah. setahu saya lelaki lah. Kan lima hang tu kan. Lepas tu kita pergi ni Bukit Senjuang. Lepas tu jalan-jalan ke ni cari lagi makam taman mana semabuk. Lepas tu masuk ke pulau Naik feri pergi. tapi masa tu silap jagaan. Feri awal, feri pagi dah terlepas. Kan? Jadi kita jalan-jalan dulu dekat ni, lepas tu baru naik feri baru masuk Pulau Besar. Ni Pulau Besar. Ni Pulau Besar masa tahun 2009. Pondok Chaparral. Ni kita selalu tidur rumah kawan ni kat sini. Pondok Lepas tu jalan ke Pulau Besar. Okey, ni dekat makam Syekh Ismail. Tu mandi. Betul. Itu bang orang kenik tu. Boleh sikit. Orang kenik. Tu artikel lama. Lepas tu kita pun keluar. Okey, kita tak tidur situ tak tidur Pulau Besar. Kita jumpa balik hari Rasanya balik hari masa ni. So itu ceritanya. Jadi saya rasa dah cover 1, 2, 3 ni lah. Rasanya 2,300. apa dia? Tapi itu timur 2,000. Okey, saya pun sebenarnya tak sedar aku punya 2 perjalanan yang boleh diceritakan ini kan. Rupanya berlaku pada tahun 2009. Tapi saya mengumpulkan cerita pada 2010. So saya dalam listing saya sebenarnya dah tersilap, tapi saya kena ni lah bagi nota. Ni ada 2 orang saya kena Aceh. maintain listing ni jadi selepas ni kita akan pergi ni. Ni betul-betul Pantai Timur Disember 2010. Perjalanan sejauh 2,367 km. Kompilasi menjak kilometer lama Pantai Timur. Tapi dalam tu banyak lah dia punya ni kan. So apa sebenarnya kena buat nota lah kat sini supaya tak Apa dia? tambah Kat mana? kat sini supaya abang tak ni. Jika ada apa pertanyaan. Ni ada ni apa kalau ada lagi ni stay. Sani Aceh Travel and Tour atau lagi apa tu? Ajis Shah ni rasanya orang Aceh ni. Kenapa? Taklah. Ada apa-apa sambil buat ni? Nak buat nota tengah.
Selamat datang Encik Azhar bin Arifin. Yang sama TM ni. Apa ni Rakib join, datang. Ada apa-apa ke nak tanya ke, nak share cerita ke? Boleh. Sebab ada orang cerita, hang jebat tu sebab bau jebat. Lepas tu jebat tu perempuan confused guard. Ada juga yang cerita macam tu. Ada Ada yang cerita macam tu. Apa maksud bau jebat tu bang? Musang jebat. Ha? Ada macam jenis musang jebat. Apa dia kata perempuan? Tu saya tak jebat tahu. tu perempuan. Siapa buat teori macam tu. Macam-macam kan? Pulau Besar baru ni banjir bang dia cakap. Siapa pernah masuk yang Pulau Besar terkini? Dia kata banjir baru ni. Tapi Pulau Besar tu macam nak banjir. Pernah banjir. Pusing Negeri Sembilan ni semuanya. Pulau tu bau macam-macam musang jebat. Musang jebat. Kita Julai saya buat sana. Kita pergi Aceh Jun 2009 kan? Bang. Itulah. Siapa kena buat nota kat sini. Penyantai sepanjang berlaku sekitar Julai kan. Mana Zaid Iskandar tak masuk? Biasa Zaid Iskandar dia masuk. Kalau dia tu ada cakap banyak-banyak nak tanya. Dengan ada hak ni. Awang pun tak ada ni Awang. Awang Al-Batuta. Al-Batata. Tak ada apa-apa Kalau tak ada apa-apa, saya rehat cepatlah malam ni. Sebab notification tak naik. Ya kami punya, kita punya kena ni bang. Apa? Restriction. Pasal apa? Tak tahu. Dia pun bayar awal lagi. Itulah, apalah. Kalau gitu, nanti tak apa, abang sebab belum cukup 1 jam ni, mata abang buat ni. Okey. Itulah kena restriction awal dah kena. Tak apalah. Tempat lah ada kawan kadang-kadang kita tak bagi tahu gift. lah apa-apa. Kita pun tak faham lah kadang-kadang TikTok ni pasal apa jadi kat sini jadi gedebak-gedebak kan. Jadi memang siaran tu tak apa nak sampai, tapi kami teruskan saja. Teruskan. Orang tengok sikit ke, orang tak tengok ke, tetap buat. Dan kecuali terlupa. Yes, terlupa lain cerita. Kan? Jadi kalau apa hal pun kami akan jalan dan kemudian kami usahakan supaya apa yang ni rakamannya kami masukkan ke YouTube. Kami masukkanlah ke saluran lain kan supaya boleh ditutup kemudian, dan itu kami akan letak dia punya pautan dia ke dalam tulisan blog nanti insya-Allah. Rumah Merah. YT Rumah Merah dia panggil bang. Kan kadang-kadang orang tengah live tu buat sebut Rumah Merah. Ada tak Rumah Merah dekat Kuala Kangsar tau? Tu bang. Panggil Rumah Merah. Rumah tu warna merah. Kita pergi dulu tu dia jual kopi, minum kopi. Kita boleh naik atas rumah tradisional, rumah kerabat-kerabat Perak asalnya. Rumah Merah. Betul. Kopi kat tepi. Ada lagi ke? Lama lah tak pergi. Kita orang ni kalau dulu pergi Perak je. Lepas tu stop. Baru-baru ni pergi Pantai Timur. Abang rasa abang kena susun balik betul-betul nanti punya. Lepas tu ni weekend ni nak balik kampung. Balik Banting tu balik Muar. Kena buat benda ni kat tempat lain, abang betul kat tempat lain lah. Okey. Ada nampaknya tak ada apa sangat kan? Masa tak ada, so kita boleh report awal. Yang 3 yang bulan minggu lepas.
Minggu lepas lama. 2 bulan 3 lebih. 2 jam lebih. Keempat. Tak apa. Saya kat sini je kita tuliskan. So, minggu depan pasal minggu depan kat rumah Lepas dah sebut lah tadi yang tu. Yang Kelantan. Apa Pantai Timur. Apa cuma nak tanda ni. Banting dekat Tanjung Sepat. Tempat pernah tak tahulah ada hari ke belum, tahun 1995. Tahun 1995 kalau Ju ingatkan Ju orang kampung saya. Ada situ. Kawan saya yang Ju. 1995 dulu tengah viral katanya ada UFO landing dekat Tanjung Sepat, kampung saya lah tu. Sampai abang saya tak tahulah masa tu naik syekh ke apa, naik pokok banyak pokok. Saya pun sampai dekat tepi macam dah bucu-bucu dekat ranting. Baru perasan, macam mana aku boleh sampai ke atas ni? Nasib baik tak jatuh. Masa tu siapa? Siapa nama memang yang Datuk Mazlan ni? Apa nama dia? Perempuan tu. Dia orang siap bercamping dekat kampung saya tau. Tapi saya tak adalah sempat nak balik kampung sangat sebab saya masa tu baru mula bekerja di KL. Bila weekend balik. Masa tu macam pesta. UFO masuk landing dekat Tanjung Sepat. Tapi macam tak nampak aja kita orang. Tapi memang kecoh lah. Cuba Google ada. Tahun 1995. Tanjung Sepat ni macam-macam glamour dia dengan kisah ladang kandang babi lah. Lepas tu yang Datuk Susilawati pun kena bunuh pun antaranya daripada Morib ke Tanjung Sepat. Situ. Kena abu dia. Ni okey tu nak tanya ni. Lah ni kecoh matahari keliling bumi. Bumi keliling matahari. Apa pendapat tu? Bumi keliling matahari? Apa yang kecohnya? Tak faham. Termasuk dia sama ada. Kita pun tak tahu lah apa perkembangan terkini orang kecoh-kecoh tu. Apa yang orang kecoh? Kecoh dia kata matahari keliling bumi ataupun bumi keliling matahari. Kalau ikutkan sebenarnya kita ni bumi dia kata tanya. Kita kan kata daripada zaman dulu orang melihat sebab orang tak pergi angkasa, tak apa orang kata tak pergi bulan pun. Tak pergi bulan tak pun. Bulan. Maksudnya selama beberapa zaman orang menganggap bahawa semua objek dilihat di angkasa semua mengelilingi bumi. Tapi lepas tu baru orang kata kalau dalam sejarah barat pada zaman Copernicus dalam tahun 14 lebih gitu, baru dia bila melihat balik dia orang kaji pakai mencerap lagi kan, baru melihat bahawa bumi sebenarnya mengelilingi matahari kan. Lepas tu kemudian bila dah berkembang lagi dah jadi bumi kelilingi matahari, planet-planet mengelilingi matahari. Lepas tu matahari tu sendiri berpusing di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Okey. Itu sudut pandang fizikal Tapi kan walaupun saya sendiri belajar sains, saya masih lagi tengah otak saya. Cerita pasal Isra' dan Miraj. Cerita Isra' Miraj menyebut Rasulullah naik melepasi langit pertama sehingga langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Lepas tu ada macam Kaabah juga, namanya Batu Makmur. Batu Makmur ni malaikat pusing keliling. Jadi berdasarkan cerita yang saya ingat lah, kalau salah tolong betulkan. Dikatakan Batu Makmur ni kedudukannya di langit ketujuh, ke atas langit ketujuh, yang mana diibaratkan kalau jatuh batu ke bumi, batu tu jatuh atas Kaabah. Maksudnya Batu Makmur di langit ketujuh ni betul-betul atas Kaabah. Atas tu masuk atas ni pun kita susah nak cakap kan. Atas langit berapa dimensi kan. Jadi bayangkan kalau itu betul, Batu Makmur atas bumi sini,
Takkanlah bumi keliling matahari lepas tu makmur berikut. Faham tak? Kan. Jadi kalau kita melihat daripada sudut lain, metafizikal, yang melangkaui dimensi, bumi memang adalah pusat alam. Tapi itu dari sudut pandang yang lain. Dan saya nak cerita betul-betul susah. Tapi itulah dalil dia tadi. Batu makmur atas batu Kaabah. Jadi, kalau berdasarkan ini, Kaabah tu memang pusat alam. Jadi, bercanggah dengan dapatan sains. Saya nak terangkan tak getih. Tapi, benda ni melihat daripada satu sudut yang lain tau. Jadi, kalau kita bercerita, kalau saya akan cakap, okey, inilah cerapan sains begini-begini, saya tidak bercakap. Tapi daripada satu sudut dimensi yang lain, saya masih melihat Kaabah tu pusat alam. Kalau kita cakapkan, nanti ada alien lah. Saya masa budak suka tak cerita alien. Tapi dalam saya fahamkan, Allah cerita kita ni, dia macam ni. Kita cerita planet lain lah apa semua kan. Orang pernah tanya soalan ni. Dan saya pun pernah fikir sama budak-budak kan. Rupanya orang pernah tanya soalan ni pada Profesor Hamka. Profesor Hamka, dia tanya, dia kata, panggil apa, ustaz ke profesor lah kan. Orang tanya, profesor lah. Atau tuan lah senang, tuan. Kalau manusia itu duduk di bulan, nanti kalau solat, kiblatnya di mana? Hamka jawab apa? Hamka jawab, kan, kamu tunjuk dulu manusia sudah duduk di bulan, nanti saya baru jawab soalan. Soalan tu macam dua buruk tau. Tapi sebenarnya kat situ ada satu isyarat. Isyarat apa tau? Menunjukkan kan, manusia takkan sampai duduk bulan. Soalan tu takkan muncul pun. Kita punya zaman kehidupan ni memang pertumbuh kat bumi je. Kita ceritalah alien sana, alien sini kan. Ini saya bercakap daripada sudut keagamaan tau. Walaupun orang akan cakap, bodohnya. Orang cakap, sempitnya fikiran. Kan? Dalam sains dah belajar ni planet. Kau dah pergi ke planet sana? Kau dengar satelit zaman, kau dah dengar ke alien sampai sini? Betul ke alien dah sampai sini? Kan? Ataupun alien kita nampak ni sebenarnya jin. Makhluk dimensi lain. Sebenarnya ada persoalan sebegitu rupa. Jadi kalau kita melihat dari sudut ni, tak lagi dah pusat kita kat sini, kita akan solat kat sini. Kita takkan sampai pada permasalahan itu. Permasalahan itu akan timbul sebab apa? Manusia takkan sampai duduk kat bulan. Walaupun saya ni background sains, tapi saya pun dah nampak benda tu. Benda cerita orang kampung kan? Bayangkan dikatakan manusia dah jejak kaki ke bulan tahun 1999. Tapi dah banyak orang cerita. Rupanya dia buat dalam apa? Studio je. Banyak dia punya dalil dia. Belakang semua kan. Tahun 69, manusia dah pijak atas bulan. Sekarang dah berapa tahun? 60. Sekarang dah 57 tahun. 57 tahun ni, kalau tengok kat bumi ni, macam-macam teknologi dah naik-naik. Kenapa kita masih tak duduk bulan? Pelik tak? Jadi itu sebenarnya bila orang cakap kan, dari segi teori konspirasi, yang dia pergi bulan dulu tu sebenarnya nak berlomba dengan Soviet dia. Tipu lah ni. Tipu. Saya cakap ni kan, macam nanti apa pasal ni Merasidu ni melawan sains kena. Tapi saya cerita dari sudut, saya akan ambil sudut sains, dia akan ambil sudut macam fizikal. Jadi itulah soalannya. Sebab dia kata rupanya dah kecoh dekat TikTok, orang ada bahas. Orang-orang bijak pandai duk bahas ni, dia kata. Betul lah dia ada kaitkan dengan zaman Rasulullah SAW. Yang zaman Rasulullah SAW tu cerita dia gini, yang bulan terbelah tu. Bulan terbelah. Mujizat dia. Mujizat. Jadi memang kalau kata kat bulan tu ada dia punya tanda rekahan tu masih ada lagi. Ya, bulan terbelah, sambung balik. Tapi kalau saya nak cerita lagi, satu lapisan cerita yang gila. Sebab apa? Hakikat alam ni kalau cerita pada peringkat lebih tinggi, jadi ibarat apa tau? Okey. Saya sini, almari tu. Saya buat jari macam ni kan, saya boleh sepit almari. Faham tak? Macam kecil kan? Tapi kenapa? Sebab dia jauh.
Tapi kan hakikat alam yang sebenar boleh buat sup amal yang besar ni. Faham? Macam nak cerita lah, ni satu peringkat kefahaman yang tinggi lah. Yang dia kena masuk pasal yang sebenarnya jarak ni semua pun ilusi semuanya. Tapi nak cerita susah nak cerita. Kenapa dia ilusi? Ya. Jadi kalau ikut cerita yang lebih terperinci, bila sebelum Rasulullah tunjuk mukjizat bulan-bulan, orang kafir ni nak tengok mukjizat Nabi, dia minta Rasulullah panggil bulan turun. Macam tu je. Panggil bulan turun tau. Ini cerita ni memang ada, tapi orang kata Israeliat apa sebab memang ada. Bulan tu Rasulullah panggil, ialah dengan izin Allah, panggil, masuk dalam jubah, keluar sini, keluar balik. Bayangkan bulan kita tengok besar tu, dia boleh jadi macam tu. Tu Nabi Adam turun ke bumi tu. Turun ke bumi, kan besar tinggi. Besar tapi terus lepas tu jadi balik. Jadi banyak benda yang kalau kita buka balik daripada sudut kebatinan memang tak masuk akal. Jadi nanti orang kata, "Oh, kau jangan percayalah, dia dah gila." Alam ni hebat. Itulah. Ni ya abang siapa nama ni Muhammad Al-Ridha. Salam nak tanya, ada tak rekod soal anak lelakinya? Siapa anak lelaki siapa ni? Apa dia? Tok Jenai bin Tok Moris. Siapa tu? Saya pernah dengar nama Tok Moris ni, cerita Kedah. Lain tu tak tahu cerita lah. Itu je lah. Siapa tu tuan? Cik Tok Moris. Tok Moris, Tok Bomo Moris. Ha? Yang nama terkenal Tok Moris, Tok Bomo Moris. Dia bomoh lah. Tapi ada kata nama yang betul Syed Idris. Tu Tok Moris. Bukan Moris. Tok Moris. Riz tu Idris. Tok Moh lah. Lepas tu jarak lah Riz. Jadi Tok Moris. Okay. Tok Jainal tu mungkin Tok Zainal ke apa ke Jenai. Rekod tak ada bang Siapa tak dengar Dia kata, ya sebab ayah kata keturunan bomba besar Siam saya tengok menghala beliau. Oh, bomba besar Siam. Dia pergi sana lah ni. Dia jejak kaki. Tok Jenai Syed Zainal Abidin. Bin Tok Moris. Memang dia buang Syed kadang-kadang masa-masa zaman-zaman tu kan. Zaman tu orang buang Syed. Buang depan-depan tu kadang tak nak kena buru kan. Dah pergi ke bom besar Siam tu kat mana? Kat era-era kalau sana dekat Kedah, area Satun ke kan? Tu menghala ke sana. Boleh jejak. Sebenarnya kalau macam ni kan, kalau kita nak tahu macam kita blank ke kan, buat syarat kita jejak tanah lah, jejak kaki, buat syarat kan. Kadang-kadang nanti ada ilham lain datang. Itu tak mustahil, memang ada. Ada kan bang? Kadang-kadang ada nasab-nasab tu dibuang, dia punya Syed dia bang kan. Dia tu. Tengah edit. Macam. Tak apa. Tak boleh kata sebab kadang ada nama memang nama Syed tu orang buang memang. Nak kadang ada dalam masa tu ada keadaan-keadaan orang kata darurat lah, kena attack dengan musuh-musuh. Bila dah tahu Syed tu, so kita tahulah yang itu memang keturunan Rasulullah lah, al-baik kan. Oh, ni mesti dah pergi orang kata apa? Sama ada dah pernah join grup Syed Jamal Kubro. Dengan apa tu? Grup Walid semua ni sebab dia kata ni bang, dia kata Syed Jamal Kubro saya kata belah bapa belah mak tok keluar manis. Kalau Syed Jamal Kubro dekat Patani itulah makam tu boleh ada apa bang? Alam Ruang alam. Ruang alam tu lepas tu dia punya waris dia banyak kat Kelantan, Pertibaran lah. Banyak tu dah dah mudah dah tu. Untuk belum manis, Kudra boleh
Boleh tanya sebab apa, grup-grup mampir kalau jumpa dia orang kan. Sebab setahu saya Tok Morris, bang, dia kata, setahu dia kata Tok Morris ni cicit Syarif Abu Bakar Shah. Oh. Okey. Simpan ni dulu salah Itu cerita belah apa puak Siam Kedah. Saya tak tahu sangat yang bab tu, tapi sebenarnya puak Siam Kedah ni cerita dia macam beradu banyak lah mak bercakap lah. Kan? Yang dia buat blog sejarah negara Kedah, lepas tu apa nama kata sampai raja Turki pun raja daerah, Australia pun raja daerah. So semua dia peringkat tu tak ada masalah sangat, peringkat atas ni banyak masalah sebenarnya. Yang saya dapat tahu daripada waris-waris dia orang juga. Tapi yang tak selari fikiran dengan yang mengaku-mengaku ni. Yang mengaku-mengaku dia kata keturunan berumah wangsa Maharaja Tai Chong Sung, benda gedebuk-gedebak. Lepas tu ada nama Syarifah Mariam Al-Jafri, sedangkan bila saya tengok zaman tu keluarga Al-Jafri pun tak wujud lagi. Sebab apa? Marga yang muncul Ba'alawi di Hadramaut tu belum wujud lagi masa tu. Jadi banyak masalah. Yang sebenarnya menurut kaum keluarga dia orang juga, tapi bukan daripada faction ni, dia orang ni semua menyambung Syarif Shah tadi, semuanya menyambung sampai keturunan Sultan Sulaiman Singgora. Kan? Sultan Sulaiman Singgora ni yang keturunan kata daripada Datuk Mongol, lepas tu dia buat kerajaan Singgora. Lepas tu zaman anak dia nama Syarif Mustafa ke apa, diserang Siam, kalah. Jadi daripada keluarga dia orang ni dijadikan oleh Siam Gubernur. Kita panggil raja lah, tapi pada Siam Gubernur. Satu di Cahaya. Cahaya tu nama Melayu Cahaya. Cahaya. Cahaya, kalau saya tengok peta, Cahaya. Belah sini Ligor. Satu dekat Ligor. Satu lagi saya lupa jadi itu yang belah Ligor ni kemudian menjadi kata dihantar untuk menyerang Kedah. Dia dah kena ikut peta Siam. Dia pada yang Cahaya ni. Oh, saya lagi Patalong pun ada. Oh, Patalong yang apa tu bang, ada tasik tu tasik besar. Okey, saya boleh tunjuklah peta ni. Dia kata betul-betul tepat cerita tu, dia kata. Tengok ni. Dah pergi ke makam Sultan Sulaiman di Songkla? Kalau belum boleh lah. Patalong Sekarang senang dah, Google Map je dapat dah. Okey. Siapa yang boleh tengok peta Thai lah. Kita pun dah pergi beberapa kali dah sebenarnya. So kita bukan ni je, kita jejak kawasan-kawasan tu, kita tengok tempat dia, kita tengok dia macam ni. Okey. Patani Jalan Daratuan atas ni. Okey, kalau kita pergi daripada Hanyai sini Hanyai kat sini. Sini pasal tak ada ni Hanyai, sorry. Ni Hanyai. Sikit lagi Songkla. Songkla, dekat kawasan ni ada makam Sultan Sulaiman. Okey. Lepas tu dekat sini ada bukit-bukit yang memang ada kota dia memang ada tingkatan sekarang. Jadi sini Patalong. Patalong. Terang saya tak tahu cerita Patalong terang pun kan. Atas ni Naung Siti Barat ni adalah kerajaan Ligor. Lepas tu dekat sini ni Cahaya. Sini Cahaya. Surat Tani. Mana Cahaya? Cahaya. Bawah sikit. Cahaya Surat Tani. Atas ni. Cahaya. Ni Cahaya. Okey. Jadi Cahaya sini ni kan keturunan Sultan Sulaiman, anak beranak dia memegang. Dia jadi raja lah, tapi pada Siam Gubernur di bawah ni kan. Jadi daripada yang di Ligor ni, daripada Ligor sini ada satu tu Syarif Shah, kemudian ke Kedah. Kan? Ke Kedah itu yang sambung ke Tok Morris apa semua tu. Jadi puak sana dah kata, dia tak sebut pun Sultan Sulaiman. Dia kata kata atas tu Syarif Shah ni sampai ke Maharaja Siam. Maharaja Siam di sini gedebuk-gedebak, Tompol lah gedebuk-gedebak, ada nama lain gedebuk-gedebak. Lepas tu sambung pula ke Maharaja Cina. Itu maaf cakap lah, saya cakap merapu, dia banyak merapu. Yang betulnya yang tepat adalah daripada Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ni keturunan Datuk Mongol, dia ada mengatakan keturunan Parsi.
Kalau belah ni pula kata daripada keturunan Syed Jamil Kubra, dia cakap macam tu. Kan? Daripada Cahaya ni saya percaya sampai kepada keturunan Tok Kenali. Tok Kenali ni saya percaya daripada belah sini Cahaya. Kan? Kita lah. Oh, dia kata ni saya pernah ke makam Syekh Jumadil Kubra, Yang mana satu? Kelantan. Kelantan. Okay, Saya rasa bukan apa. dia di Mojokerto pula, dia Jawa ada, di Sulawesi pun ada. Kalau nak awak kena pergi yang solusi juga, Wajo apa? Dia dekat Wajah. Ada kat Wajo. Tapi jauh nak pergilah. Mudah pergi Kelantan lah. Itu je cerita dia. Mudah pergi Kelantan. Tapi Semua cerita kat Kelantan dah pula. Yang belah ni cerita dia semua kat Kedah. jadi Nanti kita jumpa satu puak lagi. Pulau Besar semua, Raja Jin semua kat situ. Ada pula Gunung Senyum pula. Ada yang banyak. Gunung Jerai ya. Kalau nak yang Syekh Kuda kalau boleh yang dekat Wajo, kalau ada masa lah. Yalah, kalau ada masa ada pergi masa dekat dan Wajo tu, kesempatan. Wajo, Selatan. Selatan. Lepas tu pergi juga yang dekat pulau-pulau Pulau Jawa tu, wali-wali Kalau semua. macam saya, sebab saya dah cari lama kan. Saya melihat banyak versi kan. Saya melihat versi kan. Mungkin itu Jadi macam saya akan bercakap, ini ikut puak ni cakap. Dia bahaya, dia puak-puak mutlak. Tahu tak puak mutlak? Cerita dia betul, cerita lain semua bohong. Dia je betul. Jadi bila dia tak dapat jawab, dia kata, oh ini sebab saya ikut British pula. Pula, aduh mak air. Tu dia kata. So saya malah nak bertekak dalam sejarah ni. Betul, makam dia banyak di Kelantan. Makam di Kelantan banyak mudah sikit. Itu mungkin makam singgah ke, mungkin lah kan, makam tanda ke. Kadang-kadang seseorang tu ada banyak makam kerana makam singgah. Dan kadang-kadang dah memang dia wali dekat sini pun dia pergi, kat situ pun dia pergi, dia boleh pecah badan. Betul. So rasanya dah terjawab lah ya. Mana tak terjawab ke apa. So, jadi okey lah. kita sebab saya tak tahu kenapa. Betul. Yang So kita sambung minggu depan insyaAllah. Betul, memang macam cari keturunan semua kan. Kita jumpa minggu depan insyaAllah, hari Selasa, waktu yang sama. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagi abang. Dia punya ni ada kesangkutan. Restriction Tak satu, dia saya punya line ni pun dia gambar cantik. gambar cantik, clear. Betul. Tak saya punya internet tak tahu dia bila nak. Thank you, welcome, thank you tu. Tak, saya nak end pun dia daripada tadi sebenarnya saya punya ni pusing tapi nasib baik boleh. End ke tak? Tak end lagi. Oh, masih bercakap lagi? Masih cakap. Tak, dia punya tak boleh nak end ni. Mana penat dia? Penat betul kepala abang. Okey lah. Assalamualaikum. Ada something wrong. Okay. Kepala abang penat sakit. Tapi abang Dia rasa ada mata abang